Kemudian sistemlah juga menyebabkan walaupun cikgu bertukar, pembelajarannya tetap dengan kualiti. Walaupun ada yang peringkat awalnya meragui lah, fresh graduate mengajar sekian-sekian, tetapi rupanya jauh daripada yang kita lihat. Rupanya mereka dapat beri lebih lagi kepada anak-anak kita. Dia sehingga kan kalau dari sudut penilaian antara saya melihat dari sudut bukan kelemahan tetapi kelebihan lah. Dia kelebihan diskriptinya, penilaiannya tidak syok sendirilah. Kerana apa? Kerana panel soalannya, penggubah soalannya adalah sedikit Malaysia. Bukan cikgu buat soalan sendiri, cikgu syok sendiri buat, beri penilaian sendiri tidak. Dengan ada cross checknya dan bagainya, tapi sainnya. Jadi semua itu membuatkan sistem seriti berjalan dengan baik walaupun tenaga gurunya berbeza. Yang situ yang kita melihat makin bertambah seriti, termasuklah di Kuala Lipis dalam usaha nak buka juga. Jadi bentung dah ada, Raub ada, daerah lain lagi lah yang Temelloh, Kuantan paling banyak lah. Dan di Kelantan pun kalau kira sekolah agama tu banyak dah, dia seriti naik juga di sana. Sehingga kan berlaku, nak kata kekosongan tu tidak lah, tapi kekurangan pelajar yang ketara di SK. Berlaku kekurangan yang ketara di Kelantan. Di Kelantan tidak banyak sekolah macam Pahang. Di Kelantan sekolah SKM dia paling kurang pun 100 orang. Sekolah kurang murid. Di Pahang ni, di Raub sekolah SD saya semasa dulu belajarnya 28 orang sahaja. Sebabnya dia dekat Melaka, Sematan Hulu, Tanjung